View membuka tirai 2025 dengan sebuah siri romantik komedi yang bertemakan time travel. Dalam siri ni, mereka bawa kembak Mira Filzah yang viral dalam social media sebelum ni. Bukan saja kembak dekat muka tau. Bila aku tonton series ni, baru aku perasan yang suara mereka pun lebih kurang sama. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan kalau hampa suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hampa tak terlepas dengan konten yang dihasilkan. Minta maaf lama menghilang sebab aku agak busy sikit dengan kerja hakiki lah, company yang aku bekerja sekarang. Gap agak lama ke, nak dekat sebulan ke. Tapi tak apa, kita cuba catch up balik. So hari ni kita nak sembang tentang sebuah siri View original baru yang pertama untuk 2025 ni, bertajuk Gadis Masa. Series ni diterajui oleh Mira Filzah, Syafiq Kyle dan Tracy Sinadol. Gadis Masa diarahkan oleh Yusuf Yunus, pengarah yang sama yang direct filem Kalut Nak Kahwin yang ditayangkan di Astro First beberapa tahun lalu. Idea asal untuk Gadis Masa ni mai daripada Syarul Akmal, penulis bersama untuk siri Ijab Kabut, another series by View jugalah. So siri 8 episod ni berkisarkan tentang Maya dan Khairi yang jatuh cinta pandang pertama pada tahun 2014 yang membawa mereka ke jenjang pelamin. 10 tahun lepas tu, perkahwinan mereka yang masih nampaknya utuh tiba-tiba tergugat apabila Khairi hendak berpisah. So Maya yang control freak ini, dia bertekad lah nak ubah pendirian Khairi tu dengan melawan takdir menggunakan sebuah payung misteri yang punya satu kuasa untuk membawa dia ke masa lalu. Namun setiap kali dia cuba memperbetulkan keadaan, masalah yang lain pula timbul, membuatkan benda itu menjadi lebih rumit. So the rest of the film tu hampa kena tonton sendiri lah mat. 8 episod je, binge watch aku rasa sehari pun cukup. Aku pernah buat sebelum ni untuk siri apa The Secret aku pernah buat sebelum ni. So took me one day daripada pagi sampai ke lewat malam ke. Tapi tak apa, boleh binge watch kan on weekend sebab dia short series saja. So apa yang aku boleh katakan, siri ni mempunyai kekuatan yang tersendiri and I'm quite enjoy watching this series. First few episode dah buat aku hook, especially the first episode lah. Ending first episode tu buatkan aku rasa macam wah. Gadis Masa ni, kalau Gadis Masa ni adalah sebuah short film, episod pertama tu adalah dia punya short film. Kalau Gadis Masa itu adalah satu short film lah. Sebab jalan cerita dia menarik mat. It's not just about love tau. It's also about guilt, redemption yang revolve around masa dan takdir. You can see first few episode macam mana Maya struggle nak ubah takdir dia tu, untuk melawan takdir dia sebab nak ubah kesilapan lampau dia tu. Sebab dia rasa bersalah disebabkan dia seorang ayah kehilangan anak, seorang kakak kehilangan adik, seorang kawan kehilangan sahabat. Jadi sebabkan rasa guilt tu, dia cuba untuk memperbaiki balik kesalahan dia tu. Tapi bila dia cuba memperbaiki, keadaan menjadi lebih rumit. So dekat situ hang boleh tengok macam mana tragedi yang menimpa Maya ni over the time tu membuatkan beliau menjadi lebih matang. So the character arc tu orang kata jelas kelihatan di situ lah. Aku juga suka how the director and writer selitkan apa benda yang trending pada tahun 2014 tu untuk buatkan kita as penonton rasa lebih dekat dengan scene tu, ataupun orang kata lebih realistik. Ni basicnya punya writing lah. How you visualize the timeline to the audience tu adalah melalui benda-benda yang orang kata boleh relate dengan audience. However, aku wish yang dia boleh selitkan sikit big event or tragedy yang berlaku pada tahun 2014. Aku tak maksud buat apa, yang mungkin boleh orang kata just a few glimpse as a homage or some memories. Sebab bila Maya patah balik masa tu, dia bukan saja bawa diri dia tapi juga bawa penonton ke masa lampau tu. So aku rasa dengan selitnya tragedi pun event, benda tu akan kuatkan lagi lakon layar series ni. Dan aku suka how the writer and the director lah, dia masukkan little orang kata details nak tunjukkan macam mana aku dan dia tu adalah orang yang sama waktu tu. Sebab Maya ni daripada 2024 dia pergi jumpa Maya 2014. So nak tunjukkan yang mereka ni ada persamaan, dia buat apa orang kata tingkah laku yang sama lebih kurang macam tu, to make it identical. So it just one or two scenes saja, but it's a nice touch lah. Selain tu aku suka lah komedi dia, tapi ini 50-50, ada hit and ada miss. However banyak hit daripada miss. Sebagai contohnya ada satu scene tu yang memang aku berkah gila. Waktu Maya dia ingat dia dah buat semua benda tu berjaya jadi normal balik, so dia nak balik ke pangkuan suami dia sebab dia ingat dia masih lagi bahagia dengan suami dia. Tuk balik rumah, suami dia tu orang lain mat. And orang tu adalah orang yang dia memang geli gila. Itu yang aku rasa macam memang
mereka gila. Dalam otak aku memang aku macam aku nak scene tu ada, and which is ada. Some call it cliche, but who cares? As long as dia punya execution and writing dia hit, komedi tu orang kata kena. Sebab kalau hampa tonton filem Yusof Yunus sebelum ni, Kalut Nak Kahwin tu, banyak dia punya komedi dia tu macam miss tau, dari segi wordplay, dari segi orang kata keadaan tu sendiri, apa yang terjadi tu sendiri kan. Dia macam just komedi ringan je. But bila anda tonton ni, hang boleh nampak yang dia dah evolve dari segi execution dia tu. Oh, and salah satu benda yang aku turn off pasal series ni adalah penggunaan payung tu, Mat. How Maya dapat tahu tentang penggunaan payung. Payung tu adalah satu senjata penting dalam series ni tau. Benda tu yang akan bawa Maya ke masa lampau untuk betul keadaan, patah balik, dan orang kata main karakter jugalah dalam filem ni. Dalam series ni. Jadi dia punya revelation tu kalau boleh kenalah buat bagi jadi macam not epic, but it's something yang impactful tau. Seperti contoh dalam filem Reversi. This is not a good orang kata example, but it's a bad example also. Dalam filem Reversi, waktu Kid tahu kata dia ada kuasa daripada ayah dia tu, ayah dia macam reveal macam benda tu as something yang bukan penting, or something yang macam tak dapat mengubah hidup dia pun. Dia macam explain and then Kid happy. Dan waktu Kid first time dapat ubah masa tu pun, benda tu jadi macam laku layar dia tu macam apa ni kan. Dia tak bagi impact kepada penonton tau, buatkan penonton rasa macam ui, ni benda penting ni kan. Benda ni yang akan mengubah orang kata journey ataupun character development watak dalam filem atau series ni kan. So penting sebenarnya. Jadi cara Maya tahu tentang penggunaan payung, tentang payung itu sendiri, aku kurang berpuas hati lah. Aku rasa macam they can write it better kot. And also for Reversi pun benda yang sama. Sebab payung, kuasa apa semua tu adalah penggerak dalam series ni. Jadi dia patut buat kita rasa hook, excited, goosebumps semua tu. Tapi aku still enjoy tonton series Gadis Masa ni. It's not something yang aku letakkan terbaik ataupun paling powerful ke apa tak, but it's something yang around 7/10 punya series, and easily one of the series yang everyone must watch daripada view tau. Dan bagi hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa, drop down your comment, share your thoughts. Jangan lupa subscribe. Road to 10,000 subscribers. Thank you for watching. Kita jumpa lagi next video. Bye bye. Kalau aku boleh patah balik masa, Khairi, apa yang you nak? I nak you.